Jadi Harry nyanyi semula macam biasa. Pergi hantar lagi sekali. Saya pergi hantar dekat Matahari. Bapak Ruhil, arwah Ruhil. Lepas tu di situlah bila saya bagi demo Nasir dengar, Nasir buang dalam tong sampah. Okey. Jadi apa tu, Hafsah ni dia buang ni. Saya tak ada perasaan. Alamak, Hafsah bang buang macam tu kan. Jadi saya pun, dia pandang kiri, saya kutip balik lah. Okey. Jadi macam biasa Bapak Roy bagi makan balik lah. Lepas tu besok tu saya pergi BMG. BMG ke? Okey. Masa tu vokal saya ada, Harry ada, Lee ada. Okey. Jadi dalam masa yang tu, pagi tu kita hantar demo, sepatutnya ada orang lain yang dengar. Jadi yang didengar masa tu arwah Abang Yazid, Drama Search. Drama Search, okey. Okey. Dia pasang CD, dia dengar. Ayat pertama yang dia keluar pada mulut dia, kau ni nak lawan Search ke? Kenapa jadi tu? Di situ saya baca, otak band saya memang bagus lah. Okey. Kan? Takkan orang nak cakap, aku itu apa? Saya fikir, ya. Lepas tu, bila dia cakap macam tu, kau nyanyi style macam Amy. Muzik kau ala-ala Mak Sadi lah. Betul bang cakap. Suara tu saya boleh ubah bang, tak ada masalah sangat. Dia komen tau suara Harry ni. Jadi keluar je daripada BMD tu, kata Harry tu, tak tahu dia marah ke apa kan. Aku tak nak lah nyanyi macam ni. Kita relax lah, belajar lah. Aku boleh ajar kau nyanyi, dia cakap. Aku tak nak lah. Okey, tak apa lah. Kalau macam tu, dia pun keluar lah dari band. Jadi kontang-kanting, tapi tak tahu nak dijadikan cerita. Yang meditasi tu saya akan jadi penyanyi. Saya cuba nyanyi balik.